Kesemua 127 kontraktor diberikan tempoh 3 bulan bagi menyiapkan kerja-kerja pembinaan bilik darjah di sekolah kepadatan penuh bermula bulan ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ini melibatkan 111 bilangan kerja di Selangor, diikuti Perak 7, Pahang 3, Negeri Sembilan 3 dan masing-masing 1 di Terengganu dan Pulau Pinang. Katanya keseluruhan projek tersebut melibatkan kos sebanyak RM88 juta dengan setiap sekolah melibatkan kos antara RM1 juta hingga RM2 juta mengikut bilangan bilik darjah. Ujarnya lagi, kaedah yang digunakan adalah sistem binaan berindustri IBS dengan ketahanannya sehingga 15 tahun. Terdahulu, beliau menyempurnakan penyerahan surat setuju terima SST bagi projek menangani isu sekolah berkepadatan tinggi di pelbagai negeri di Dewan Seroja Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Selangor. Kata beliau, projek pembinaan melibatkan 121 buah sekolah tersebut akan bermula seawal minggu depan itu dengan jangkakan siap pada 30 Oktober depan.